Beli 170 dapat 270 ringgit. Saya tak tahu apa. Kita bertanya, betul? Sekarang atas pergerakan. Kalau kita cari 3 orang, baru kita dapat macam ni. Kalau tak cari orang, dapat 278? Ya. Kalau cari 1 orang, dapat berapa ringgit? Dapat ini saja. Maaf ya, bukan Iswan yang mana. Batu. Okay. Cari 2 orang, dapatlah banyak ini saja. Cari 3 orang, baru dapat ini. Cuba tengok ya. 170, 170, 170, 170. Makna 170 kali dengan 4, 680. Betul? Betul? Jadi bila ada 680, baru dia bayar kita banyak ni. Jadi 680 tolak 238, maknanya kita ada lagi 442 duit kita masyarakat untuk dia bayar kita ke komisen-komisen seterusnya. Nampak? Nampak tak? Nampak. Ini yang kadang-kadang orang tak nampak. Jelaskan macam ini kalau orang mana mungkin dah 170 dapat 270 ringgit. Kita cakap kita dapat 270 ringgit atas pergerakan 3 orang ada orang kita. Satu lagi saya nak cakap belum saya tahu. Kalau ini ada lesen ke tak ada lesen? Saya cakap ini tak ada lesen. Terus terang. Sebab kita bukan Direct selling. kata jawab dah. Kita bukan direct selling. Bukan direct selling. Direct selling perlu lesen. Kita berniaga internet punya tools. Nak lesen apa?